Okay, Assalamualaikum guys. So untuk pengguna LC, terutama LCV8 lah, LCV8 lah kan, yang mana ada masalah timing rendah, mati-mati dekat traffic light, tukar ECU, lepas tu timing terlari. Korang nak adjust, kau buka cover belah sini, buka cover belah sini, nampak tak skru ni, fokus dalam tu. Ni, yang ni untuk adjust ni. Okay, dia tengah-tengah kat sini. Okay, korang adjust ni je dah boleh. Itu je untuk turunkan timing dia. Okay, sekejap alang-alang kita buat lah. Aku punya timing ni pun tinggi tadi, dia set. Sekali dia rendah lagi. Dia bila dah panas kan, okay, betul Nampak, dah nak fokus lah situ. Ampere betul lah. Pusing lah sikit. Sikit tau. Nampak 16 Aku tak suka tinggi-tinggi macam itu. Aku suka dia lebih kurang 1, 2, 3 tu. Ok lah. Bising lah kalau situ. Ikat ke dalam untuk apa, rendahkan lah. Ni untuk naikkan. Okay, ni bila enjin dah panas. Alamak, saya cik seat ni, nampak gear situ je. Kalau aku rem, alamak, tolong. Okay, menyirap aku lah blur-blur ni. So situ je lah. Seluruh rendahkan ke dalam, nak tinggikan, buka sikit. Okay.